Kenapa Ustaz kata dia tak rendah? Sebab apa? Kalau kita tidak ada fardu ain, tuan semua, maka segala amalan kita akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Sembahyang kita ditolak, puasa kita ditolak, haji kita ditolak, umrah kita ditolak. Semua kita akan ditolak, tuan semua. Kerana apa? Kerana tidak ada fardu ain. Sekarang dah ramai, dah banyak dah ajaran-ajaran yang sesat tu semua, yang boleh memesongkan kita. Kalau kita tak ada fardu ain, maka kita akan terpalit. Kita akan terpalit tu semua. Kita akan sayangkan iman kita. Sayang tuan, kita dah bina iman kita daripada umur kecil-kecil, daripada umur 15 tahun tu semua ni. Daripada kecil kita dibinakan, tiba-tiba kita dirosakkan oleh perkara macam ni. Kesian mak kita, kalau mak kita dalam kubur, ayah kita dalam kubur, menangis dia tengok anak dia ni, anak lelaki dan anak perempuan dia terlibat dalam ajaran ni, insyaAllah. Kalau boleh tuan semua janganlah, kalau boleh jomlah kita belajar. Kita belajar Quran sikit sebanyak, kita belajar tuan semua. Walaupun tuan sibuk, jangan tuan semua. Bila besok mati baru kita rasa menyesal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ dah habis dah. Sebutlah Allah Akbar banyak mana pun, tuan nangis macam mana pun. Ya Allah Taala takkan Allah Taala takkan itu dah.